Okey, sejak bila pakai Alora? 2 bulan lepas. Okey. 2 bulan lepas tak pakai. And then Pakai Alora Pants Alora kan? Pants dengan sok aja. Selepas tu 2 bulan lepas juga saya buat medical check up rutin lah. Sebab saya ada masalah fibroid. First fibroid. Betul. Dengan lutut. Betul. Lutut tak boleh nak lipat. Sebab dia macam sakit kan. Itulah first yang itu je lah. And then bila last 1 month masa medical check up tu doktor kata tambah pula cyst. Daripada fibroid saja ada cyst pula. Dan 4 cm. Kalau ada cyst kan bahaya kan. First I consume within 2 weeks lah. Consume apa tu? Shruto dengan pakai Alora kan? Dengan Alora Pants tu je. And then within 2 weeks tu memang nak sangat tahu result. Sebab tengok berapa sesi makan Shruto? First box tu 4. 2 pagi, 2 malam. And then second box tu 1 pagi, 1 malam lah. And then within 2 weeks lah I baru habis 2 box. And then pergi check, memang excited sebab dah tahu kan. Sebab tengok macam testimoni semua bagus. Baru excited. I inform my doktor. Doktor, I ada habis Shruto tu. Dia kata, I tahu. Doktor tahu. Dia kata, I tahu. Okay, I excited nak check tau. Kita tengok sama-sama. Jadi bila doktor tengok, lepas tu ada skop di bawah kan, tak ada clear, atas tak clear. Tu dia kata, amazing aja. Your cyst gone. Dia punya rose pun tak ada. Dia pergi check atas bawah. Kiri kanan sebelah belakang kan. Dulu I punya program ada yang besar 7. Diikuti dengan ada 2, 3 kecil-kecil kan. Sekarang tinggal yang besar je. Yang kecil semua tak ada. Yang besar tinggal 1-2 cm je. Yang kecil. Cyst dah tak ada. Cuma fibroid. Macam free lah sekarang. Itulah happy sangat. So ada report doktor kan, from doktor semua kan? Ada. So apa you punya recommendation lah pada orang yang kat luar sana yang masih skeptikal, yang masih tak percaya? Saya salah satu orang yang boleh skeptikal buat benda listing. Memang skeptikal gila. Betul ke, percaya ke? Macam tu ke? Lepas tu bila dah test sendiri, dah rasa sendiri, baru percayalah, boleh cakap lah. Takkan kita cakap tipu kan diri kita kan. Itu je. So siapa-siapa yang rasa nak cari macam penawar, kita usaha je. Yang kita usaha, selebihnya kita serah pada dia. Baik tak baik tu lain cerita kan. Itu je. Ya, setiap lelaki ada penawarnya. So cubalah. Cuba kita Thank usaha. you Azhar. Okay, nanti kita nanti lagi testimoni yang lain. Okay.